Lepas Marissa, Dania dan Aslam muncul di mahkamah baru-baru ni, ada satu soalan besar yang bermain dalam fikiran semua orang. Soalannya, adakah mereka berdua ni sebenarnya masih suami isteri? Keadaan ni, percayalah, lebih rumit daripada yang kita sangka. Jom, kita cuba fahamkan apa sebenarnya berlaku. Okey, ini dia persoalan utama yang betul-betul buat ramai netizen pening kepala. Selepas macam-macam drama, laporan media yang berbeza-beza, apa sebenarnya status mereka dari segi undang-undang? Masih kahwin ke? Atau dah tak ada apa-apa? Cerita ni jadi hangat balik bila pasangan ni hadir ke Mahkamah Rendah Syariah pada 30 Mac 2026. Dan kat sinilah plotnya jadi makin complicated. Walaupun mereka dah ada depan hakim, tapi tak ada apa-apa keputusan pun yang dapat dibuat pasal status perkahwinan mereka. Kenapa pula? Penting untuk kita faham ya, mahkamah ni bukan nak dengar gosip-gosip tau. Tugas dia satu je, nak sahkan sama ada lafaz cerai iaitu lafaz talak dan juga rujuk proses untuk kembali bersama yang didakwa berlaku di luar mahkamah tu sah atau tak sah di sisi undang-undang syariah. Itu je isunya. Sekarang kita dah sampai ke punca utama segala kekeliruan. Kenapa semua orang pening? Sebab ada dua version cerita yang dilaporkan media dan garis masa atau timeline dia tak sama. Jom kita tengok perbezaan dia. Okey, sebelum kita pening-pening, jom kita tengok dulu fakta yang semua orang setuju. Pertama, mereka dilaporkan bernikah di Thailand pada Disember 2023. Lepas tu, permohonan untuk sahkan lafaz cerai dan rujuk difailkan pada 10 Mac 2026. Dan akhirnya, mereka hadir ke mahkamah pada 30 Mac 2026. Sampai sini semua jelas kan? Okey, semua tu jelas. Tapi, persoalan paling besar sekarang ialah bila sebenarnya lafaz cerai itu berlaku. Kat sinilah ceritanya mula bercabang dan misteri jadi makin tebal. Cuba tengok ni. Sebelah kiri, laporan dari Gempak dan Kosmo kata cerai berlaku September 2024 dan April 2025. Sebelah kanan pula, M-Star lapor September 2024 dan Jun 2025. Nampak macam beza sikit je kan? Tapi dalam undang-undang syariah, beza sebulan dua ni besar impaknya. Ia boleh tentukan sah ke tak proses rujuk tu, tempoh iddah dan macam-macam lagi lah. Tapi kan, selain isu tarikh yang tak sama ni, ada satu lagi plot twist yang jadi punca utama kenapa mahkamah tak boleh buat keputusan hari tu. Satu isu prosedur yang memang tak dijangka. Jadi, kita pun tertanya-tanya lah kan, dengan semua fakta yang ada, kenapa proses mahkamah pada 30 Mac tu boleh tergendala? Apa sebenarnya yang jadi penghalang? Dan inilah jawapannya. Sesuatu yang kita semua tak sangka. Peguam sendiri yang cakap proses tu sangkut sebab sijil nikah yang asal hilang. Ya, hilang. Tanpa dokumen penting ni, mahkamah tak boleh nak buat apa-apa. Terus terhenti macam tu je. Tapi cerita ni tak habis kat situ. Ingat kan dah kena tunggu lama kan? Rupa-rupanya sehari je lepas tu ada perkembangan baru yang berlaku dengan sangat pantas dan mengubah semua benda. Okey, kita imbas balik sekejap. Pada 30 Mac, proses mahkamah tersekat. Puncanya, sijil nikah yang asal tak ada. Tapi, keesokan harinya 31 Mac, tiba-tiba keluar berita. Sijil nikah yang sah tu dah berjaya diperoleh. Lega. Maksudnya, halangan paling besar dah selesai. Sekarang barulah mahkamah boleh mula merungkai status sebenar perkahwinan mereka. Jadi, lepas semua drama pusing-pusing ni, apa sebenarnya pengajaran yang kita boleh ambil? Ini bukan pasal kes mereka je tau, tapi pasal perkahwinan dan undang-undang secara umum. Ini 5 iktibar utama yang rasanya kita semua boleh pegang. Pertama, pentingnya ikut saluran yang betul. Bukan sekadar nak kahwin je, tapi kena buat cara yang sah. Kedua, dokumen tak lengkap, memang akan menyusahkan. Nampak remeh, tapi inilah buktinya, boleh tangguh kes. Ketiga, bila tak ada maklumat rasmi, mulalah spekulasi berterbangan. Keempat, kadang-kadang diam tu bukan emas, ia cuma buat keadaan lagi keliru. Dan yang paling penting, yang berhak tentukan sah atau tak tu mahkamah, bukan kita kat media sosial. Jadi, dengan segala yang dah jadi ni, nikah kat luar negara, dakwaan cerai dan rujuk, isu dokumen, ia tinggalkan kita dengan satu persoalan besar, kan? Hubungan mereka ni betul-betul stabil atau stabil untuk sekarang je? Apa pula pandangan anda? Macam mana agaknya penghujung cerita ni nanti?